Okey, assalamualaikum dan sejahtera. So, pernah tak anda membuat sebuah iklan di Facebook Ads di mana anda buat lead untuk iklan lah. So, anda direct membuat iklan terus ke dalam anda punya WhatsApp lah. Lead masuk banyak lead pun murah lah. Mungkin dalam satu lead tu lebih kurang dalam 80 sen kan. Tapi bila anda ramai masuk WhatsApp tetapi anda tidak dapat menjual, 100 WhatsApp masuk tetapi tak ada sales, walaupun anda dah buat orang kata copywriting untuk WhatsApp canggih sangat dah. So tak ada closing. Kenapa ini berlaku? So ini berlaku disebabkan anda tidak filter anda punya WhatsApp yang masuk, di mana semua WhatsApp masuk, yang tak berminat pun masuk, yang berminat pun masuk. So anda tidak mempunyai satu audience yang dipanggil sebagai hot audience. So salah satu cara untuk atasi ini adalah anda harus filter anda punya WhatsApp yang masuk adalah orang yang benar-benar berminat untuk mendapatkan perkhidmatan atau anda punya produk. So salah satu cara adalah anda harus mempunyai website, di mana website ini akan filter orang yang betul-betul berminat untuk WhatsApp anda. Okey, sebagai contoh anda buat iklan di Facebook Ads, anda jual produk ni, dia akan klik, dia akan baca dulu di save pages atau landing page anda saja produk yang anda jual, benefit dia, testimoni, apa yang dah berikan, semua dia akan baca. Dan kalau mereka berminat, mereka WhatsApp anda. So mereka yang WhatsApp anda ini anda kita panggil sebagai hot audience. Itu mereka yang benar-benar berminat untuk dapat anda punya produk atau khidmatan dah. Okey, berbanding dengan yang WhatsApp kepada anda tetapi tidak dapat orang kata yang tak tentu nak atau tidaklah anda punya WhatsApp nanti. Faham? So artinya anda dapat WhatsApp yang berkualiti. Okey. So pada dasarnya sama juga, anda pun dapat mengurangkan masa untuk menjawab WhatsApp yang terlalu banyak masuk tapi tak ada sale. Tapi kali ini anda dapat menjawab WhatsApp yang kurang masuk. Mungkin dulu 100 WhatsApp, sekarang masuk dalam 40. Tapi 40 orang ini adalah orang yang berpotensi tinggi membeli produk anda. So anda tidak penat nak menjawab WhatsApp. Itu yang pertama lah. Dan nombor 2, 70% daripada WhatsApp dah jawab tu berpotensi untuk dijual atau buat sales berbanding dengan 100 WhatsApp masuk tapi tak ada sale. Itu berbeza kat situ. Okay. So anda harus mempunyai website sebenarnya jika anda ingin membuat satu perniagaan, tak istilah produk ataupun perkhidmatan. Okay. So apa jenis WhatsApp sesuai untuk saya gunakan? So untuk kes begini anda mengharapkan WhatsApp saja. So paling murah dan paling senang anda menggunakan Canva website. Itu adalah teknik yang terbaik untuk anda gunakan untuk anda menjual produk anda atau khidmat anda dengan cara yang cepat. So jika anda minat untuk mendapatkan membina sebuah WhatsApp menggunakan Canva, anda boleh klik di bio kami. Okey. Ini adalah logik saya bukan cerita menjual produk saya atau tidak, tetapi anda fikir